Agro komoditi menyumbang hampir 90 bilion ringgit kepada KDNK dan lebih 12% ekspor negara tahun lalu. Industri sawit umpamanya mengungguli ekspor, menyumbang seperempat pengeluaran dunia. Kejayaan ini dilipat gandakan dengan meningkat otomasi dan meneroka pasaran baru. Felda, Rizda, Fekra akan terus melindungi lebih 720,000 peneroka pekebun kecil serta keluarga mereka dengan peruntukan hampir 2.4 bilion ringgit. Kejayaan mengambil alih FGV untuk kembali bersama Felda membuktikan komitmen Madani mendengar denyut nadi warga peneroka dengan hasrat agar Felda kembali mengangkat martabat peneroka ke puncak kejayaan yang lebih tinggi. Syarikat Mula Niaga diberi peruntukan 20 juta mengeluarkan produk mekanisasi dan otomasi dengan kerjasama MPOB dan syarikat utama sawit. Nasib pekebun kecil, getah, sawit, koko, lada dan kenaf dibela kerana mengtiraf usaha mereka, membanting tulang, mencari rezeki, maka ditambah peruntukan ke 120 juta ringgit. Pusat Kecemerlangan Pendidikan akan dibangunkan oleh lembaga getah dengan kos 600 juta untuk mendepani permasalahan penyelidikan dan mengangkat keupayaan pengeluaran latex yang lebih bermutu.